Tak payah pandang kamera, pandang ke depan je. Okey. Pandang yang pertama. Okey. Okey, yang mendorong saya ni untuk menjadi seorang guru ni ialah ayah dan ibu lah. Sebab semasa dapat tawaran tu, saya sendiri pun tak tahu. Masa tu saya tingkatan 6. Jadi dapat tu terus tinggal lah, pergi je lah maktab. Tapi ayah dan ibu lah yang memang seronok sangat lah. Pertamalah saya pada tahun 1989. Itulah hari pertama, 3 bulan 1, saya mendaftar di SRK Sekolah Rendah Kerajaan Sematan, Sarawak. Dan kelas pertama saya darjah 6. Bagi saya lah, sistem pendidikan tu sendirilah. Kalau dulu, zaman mula-mula tu, kita kepada papan hitam dan kapur, makna chalk and talk. Sekarang ni lebih kepada papan putih, segala-galanya komputer lah. Cabaran paling besar semasa saya jadi guru bimbingan kaunseling Sekolah Kebangsaan Lereh sekitar 2004 ke 2007. Jadi masa tu kita yang kurang berpengalaman terpaksa mengendalikan satu kisah daripada aduan daripada pelajar itu sendiri yang menyatakan bahawa beliau telah diarti kata yang biasa kita dengar sekarang, dicabul oleh ahli keluarga beliau sendiri. Jadi isu ni melarat sampai melibatkan ahli keluarga Datuk tu sendirilah. Jadi alhamdulillah dengan bantuan PIBG sekolah dan juga pihak polis, saya dapat teruskanlah dengan hati yang semangat yang kuat lah. Sebab masa tu memang laporan daripada saya yang menyebabkan Datuk tu diheret ke mahkamah lah, ditangkap dan diheret ke mahkamah. Saya pun berkali-kali juga turun naik mahkamah. Masa tu saya dapat kelas tercorot, tapi saya cabar diri saya. Memang susah lah nak ajar, tapi saya cabar diri saya. Akhirnya kelas tu dapat keputusan yang baik lah. Bukan cemerlang, baik lah. Berapa orang pelajar dapat A subjek Bahasa Melayu yang saya ajar. Dan juga saya dapat pujian juga daripada ibu bapa murid-murid tersebut. Nasihat bagi saya ambil daripada guru besar pertama saya lah. Ayat dia mudah je, never say no. Apa yang dia bagi ambil, boleh buat ke tak boleh buat, itu perkara kedua. Jangan kata bila kata tak boleh cikgu, tak boleh cikgu. Itu masalahnya. Sebab kalau tak, bila masa kita akan dapat pengalaman, kita dapat pengetahuan daripada apa yang jawatan yang kita dapat. Terima je. Bagi saya lah, terima je. Lepas tu, kalau tak boleh, kita beritahu. Tapi apa-apa hal, mula-mula kita jangan kata tolak. Okey, bagi saya kepada anak-anak murid, pelajar rajin-rajin supaya dapat jadi pelajar yang cemerlang. Hormati guru, hormati ibu bapa, supaya apa yang kamu belajar, insya-Allah dia akan lebih berkat, lebih dapat keberkatan. Dan kepada rakan guru, kerja dengan ikhlas dan jaga kesihatan diri. Aku yang masih di perjalanan hidup ini, begitu lama berliga di persimpangan dunia, menempuh jarak dan titian, rimba dan lautan, mencari sesuatu
yang abadi. Aku yang masih di perhentian hidup ini, begitu jauh mengembara ke cerita dunia, mengejar siang dan malam, surut dan pasang, mencari suatu kebebasan, mencari satu kedamaian.